tiap-tiap 25 Disember roh Namrus tu akan datang letak hadiah di pohon evergreen tadi. Roh Namrus datang. Pasal apa 25 Disember? 25 Disember tu tarikh lahir Namrus. Hari ni untung tarikh lahir tu sebab kita dapat cuti sekali lagi. Jadi Namrus bawa hadiah. Hari ni tukar watak tu jadi Santa Claus. Sebab tu ada kartun budak tanya, Pakcik Santa ni mitos, Pakcik Santa legend, tapi pasal apa? Ayat-ayat dalam Injil, ayat-ayat dalam Bible tak ada satu pun cerita pasal Pakcik Santa. Namrus mai. Kemudian dia mengandung sekali lagi, konon-kononnya mengandung suci juga. Lahir siapa? Tamuzi. Bagi dia Tamuzi tu hanya watak Tamuz, tapi roh duduk dalam tu roh apa? Roh Namrus. Jadilah Trinity, Tuhan berkeluarga start di situ.